Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu tak fa'awal intifa'u ifadah wal istifadah wal hasya'anatu wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalah ibtigha'a wajhillahu qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam As-Suyuti dalam kitab dia Lubabul Hadis, sehinggalah perkataan beliau wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lah. La salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Tiada solat bagi orang yang tidak berwuduk. Dalam mazhab Syafi'i, kita wajib ambil air semaya. Tak ambil air semaya, maka tidak sah sembahyang. Ambil air semaya sendiri pun kena niat. Semaya kena niat. Kerana ambil air semaya itu ibadat. Dan sembahyang juga ibadat. Maka kedua-duanya kena wudu, kena niat. Dalam mazhab Hanafi, semaya kena niat. Ambil air semaya tak kena niat, tak perlu niat. Kerana ambil air semaya bukan ibadat. Dia hanya syarat untuk ibadat. Dia panggil ibadat ghaira maqsudah. Yang dituju ibadat sembahyang, cuma syarat dia kena ambil air semaya. Maka ambil air semaya tak perlu niat dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kena niat. Ambil air semaya tu niat, semaya pun kena niat. Ulama dalam mazhab Syafi'i kata, sekalipun orang-orang Hanafi ambil air semaya tidak niat, maka air semaya dia tu tetap jadi mustakmal. Kalau niat memang jadi mustakmal lah. Maka orang mazhab Hanafi ambil air semaya, apakah hukum air wuduk dia? Hukum dia tetap juga mustakmal. Kerana dia buat benda yang wajib kena buat. Sekalipun dia tak niat. Mazhab Hanafi wajib ambil semaya, tapi tak perlu niat. Maka buat benda wajib sekalipun tidak niat, maka air itu tetap jadi mustakmal. Dan tidak wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Siapa dia tak baca bismillah tak ambil semaya, ada pendapat kata tak sah ambil semaya dia. Tu maksud menyebut nama Tuhan, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lah paling kurang. Pandainya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pun dapat pahala dah. Bismillah. Kalau tak baca bismillah, tak sah setengah pendapat kata, kerana hadis ni kata
maka tidak ada wuduk orang tak baca bismillah. Dalam mazhab kita tak ada wuduk ni yang sempurna, yang dapat pahala wajib. Dalam mazhab lain wajib kena baca bismillah. Ada mazhab kata lagu tu. Mazhab Syafi'i kata baca bismillah ni apabila kita ambil air wuduk baca bismillah, maka boleh pahala pada anggota hak kita basuh dan anggota hak kita tak basuh. Perut, bahu, paha, maka tepat anggota tu tidak dibasuh ketika ambil wuduk, maka dapat pahala juga kalau kita baca bismillah, dikira basuh supaya basuh seluruh anggota, supaya mandi junub juga. Sebab ambil semaya ni kita tak basuh semua, basuh sikit. Kalau tak baca bismillah, mazhab kita sah, cuma tak dapat pahala sahaja. Qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u syatrul iman. Nabi kata wudu itu separuh daripada keimanan ataupun sebahagia daripada iman. Kerana ambil air semaya ni Nabi puroyak al-wudu'u silahul mu'minin. Ambil air semaya itu adalah senjata bagi orang mukmin. Moleknya kita sebagai orang ngaji kalau boleh ada ambil air semaya semacam. Duduk dalam air semaya semacam. Ana dulu sebelum nikah bolehlah, maknanya sekali saja ambil air semaya sehari, bolehlah. Siapa isya tu, siapa nak tidur, boleh. Boleh buat. Kalau batal pun sebab gig tandah, tu nak kata mana. Kalau tak gig tandah boleh kata boleh jaga wuduk sekali saja sehari. Tetapi afdalnya ambil air sembahyang setiap kali semaya. Sekali pun ada air semaya, tajdid wuduk dia panggil. Molek kita duduk dalam wuduk semacam. Kita duduk dalam wuduk semacam. Maknanya ada air semaya macam. Masuk saja waktu semaya, ambil air semaya nak semaya. Lepas tu tak batal pun. Lepas tu duduk dalam air semaya lagi. Lepas tu masuk waktu lain pula, ambil air semaya pula untuk semaya. Gitu moleknya. Tapi duduk dalam air semaya. Bukan kata batal, tak ada air semaya. Lebih-lebih lagi orang belajar, kerana kadang-kadang kita nak pegang Quran, kau nak pegang apa dia hok kait-kait. Jangan duduk dalam wuduk ni senjata. Orang nak buat nak kita sihir, kau gapo dia jin hatu, kau gapo dia payah nak ganggu. Antara amalan supaya kita tidak diganggu, misalnya orang tu kena gangguan histeria macam, kalau boleh duduk dalam wuduk. Ataupun orang tu ada saka hatu kau gapo dia, maka biar kalau boleh antara amalan yang menjauhkan syaitan daripada kita adalah sentiasa berwuduk. Sentiasa berwuduk lah, sentiasa duduk dalam air semaya. Itu maksud dia. Sebab itulah wuduk itu sebahagian daripada iman. Dan wuduk itu amanah. Kita semaya tak ada air semaya, tak nak tu. Orang tak nampak. Kita semaya tak mandi junub, orang tak nampak beza dengan orang ambil semaya, tak ada beza. Tapi amanah. Kita nak maya, kita kena ambil maya. Biar orang tahu tak tahu pun, kena pergi ambil. Biarlah orang tahu kita mandi junub, tak mandi junub, kena mandi juga. Itu amanah. Faqala sallallahu alaihi wasallam sibratul wudu marratun. Faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri. Wa man tawadda'a salasan wa huwa wudu'ul anbiya min qabli. Menyapu anggota wuduk sekali sudah cukup. Sekali ambil air semaya cukup dah. Tak perlu 2 kali, 3 kali. Setiap yang berwuduk 2 kali mendapat 2 bahagia ganjaran. Siapa dia ambil air semaya sekali, 2 kali. 2 kali supaya ambil semaya 2 kali pahala.
Dan siapa yang berwuduk 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah wuduk para nabi sebelumku. Jadi Nabi tunjuk belaka dalam perbuatan dia. Ada riwayat Nabi kata, ada riwayat sahabat tengok Nabi ambil air semaya sekali, basuh muka sekali, tangan sekali belaka. Ada riwayat 2 kali. Habis. Ada riwayat 3 kali. Maka mazhab Syafi'i ambil hukum sekali wajib, 3 kali sunat. 3 kali sunat. Bukan kata dia ambil air semaya, apa sahaja sunat 3 kali. Minum air, kau gapo dia, kau gapo basuh najis, kau sunat basuh 3 kali. Sekalipun bersih dah, sunat buat 3 kali. Pas lagu mana ambil air semaya nabi-nabi lain? Sudah. Hak ni kita tidak tahu syariat dia lagu mana ambil air semaya yang dulu. Adakah kena ambil air semaya? Adakah semaya dia lagu mana? Ulama khilaf semaya nabi-nabi dulu. Supaya kita kodok mana akad takbir, baca Fatihah, rokok, tidak apa. Jadi ada ulama kata supaya kita. Ada ulama kata tidak supaya kita. Kerana ada dalam riwayat dalam Al-Quran sebut rokok dulu. Jadi rokok dulu kadang-kadang patu baru kiai, patu sujud, patu gana tak dia tak supaya tertik dia. Dalam ada satu ayat Quran tu sebut kedudukan yang berlainan dengan semaya kita. Dia rokok dulu, kau dia sujud dulu patu. Sebab tu kita tengok bangsa Yahudi, kita tengok semaya mana? Tengok Yahudi maya. Supo kita maya. Maknanya kalau puak yang maya jangan ikut awak. Nama, dia gitu juga. Gitu juga. Rokok juga. Sujud juga. Jadi agama Yahudinya asalnya agama Samawi dia panggil. Samawi maknanya agama langit. Samaun samawiyun. Maknanya agama nisbah kepada langit, yakni agama asal daripada agama Islam. Islam berlakulah. Cuma pada masa tu hak yang beragama Islam dipanggil Nasrani, dipanggil Yahudi. Sekarang sesat dah dia. Tak tahu kok mana alik ilir alik jatuh. Maka sebab itulah pokok dia sekalipun dia tu sesat, tapi kalau orang Islam lelaki boleh nikah dengan perempuan pokok dia. Kalau dia masih pegang dengan ajaran samawi dia. Cuma dia jadi kafir kerana dia engkar Nabi Muhammad. Dia tetap beriman dengan Allah. Cuma dia perlu, kalau kita kata tak taksub dengan nabi-nabi dia, Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa. Musa Yahudi, Isa Nasrani. Apabila mari Nabi Muhammad jadi kafir dia, buat apa? Sebab dia lawan Nabi Muhammad, syariat. Tuhan tetap Allah. Maka apabila lagu tu keistimewaan buat dia boleh orang lelaki kita berkahwin dengan perempuan dia. Dan dalam bab-bab macam kisos gapo dia, kedudukan dia lebih tinggi berbanding dengan kafir lain. Hak tu kalau beriman. Sekarang tak beriman langsung jadi sesak barak, tak tahu balik. Maka ni Yahudi sekarang, Nasrani sekarang sesak jadi kafir betul. Tak sah nikah dengan dia, tak sah dah. Kalau dia pegang hak cara dulu-dulu, hak ahlul kitab sungguh, memang percaya ke Tuhan. Cuma dia tak percaya ke Nabi Muhammad sahaja. Taksub dengan bangsa dia. Maka jadi kafir juga dengan Muhammad. Kafir juga. Jadi agama pok dia pun ada semaya dia. Nak kata agama dia mengarut sangat pun tak juga. Dalam Quran kata sesungguhnya agama yang paling dekat dengan Islam adalah Nasrani, Kristian. Sebab tu pada akhir zaman apabila Nabi Isa turun di Syria sekarang, di Syria sekarang, maka Nabi Isa istihad kata saya Isa. Agama Kristian kata Yesus lah.
Maka dia royak agama Islam tu betul, maka tak ada dah orang Kristian tak ada dalam itu, semua jadi Islam belaka. Maka Kristian bergabung masuk jadi Islam belaka, ikut syariat Nabi Muhammad semula, mengiktiraf Nabi Muhammad semula. Kalau contohnya kalau Amerika tu Kristian, Amerika jadi Islam dah lah. Islam Amerika dah. Agama-agama Kristian hak besar tu. John Pok tu, Vatican tu. Pokok dia tu sama ada Islam, Kristian ke apa dia, Katolik ke, Ortodok ke, kepada Protestan ke, apa semua masuk Islam. Tinggal saja agama hak melawai, iaitu agama langit, hak masih tak dengar kata Yahudi. Sebab tu kita akan berperang dengan Yahudi. Pada akhir zaman kita akan berperang dengan Yahudi. Tak ada perang dengan Kristian, perang dengan Yahudi. Sebab apa? Sebab dia seorang yang enggan agama langit lah. Enggan kembali tak sila. Agama lain tidak diiktiraf agama oleh Islam. Islam tidak iktiraf sebagai agama. Tak tahulah mari kok mana, Hindu ke, Buddha ke, agama paganisme ke, apa dia semua pokok, sebuah nyo, sebuah gapo tu, maka tidak diiktiraf agama pun disusu Islam. Manakala Yahudi dan Kristian sebab dia agama samawi juga. Lah ni pula ada ajaran gapo dia panggil Abraham apa tak tahu. Nama agama Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Muhammad pun tok dia Ibrahim. Nabi Isa pun lalu kok Ibrahim juga. Nabi Musa pun mari kok Ibrahim juga. Mudah ambil Ibrahim lalu dah. Kupus semua agama. Semua agama betul belaka. Jadi liberal pun, liberalisme. Semua agama supo. Semua agama supo. Tu panggil liberal. Pluralisme, plural pula. Bukan ruler ni pembaris. Tukang ruler. Plural, kau ni liberal dia. Liberal agama sama belaka. Gitu lagi kuat. Plural pula nya capu habis agama. Capu jadi semua agama capu belaka. Plural. Macam-macam agama lah ni. Kita lakum dinukum waliya din. Bagimu lakum dinukum, bagimu agamaku, waliya, dan bagi aku dini, agama aku. Capu no. La yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddaa. Tuhan tak terima sembahyang salah seorang pada kamu jika dia berhadas sehinggalah dia ambil air sembahyang. Syarat dalam mazhab kita, tak ambil air sembahyang tak sah. Semua jenis sembahyang. Sembahyang mayat, khilaf ulama. Adakah dia masuk dalam kategori sembahyang ke masuk dalam kategori sembahyang menurut lugatan? Kita ngaji dah sembahyang dari sudut bahasa lugatan. Dari sudut syar'an lain dah. Lugatan ke apa dia? As-salah, lugatan ke apa dia? Hai. As-salah lugatan ke apa? As-salah lugatan ad-du'a. Sembahyang dari sudut bahasa doa. Dari sudut syarak pula macam biasalah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Hatu sembahyang dari sudut syarak. Dari sudut lugah sembahyang itu doa. Setengah ulama kata sembahyang mayat ini masuk dalam kategori sembahyang lugatan sahaja. Kerana dia doa ya. Duduk depan juga doa, macam doa sebab rokok pun tak ada. Sujud pun tak ada ke apa, jadi banyak keluratan. Apabila luratan dia bukan sembahyang, dia ad-du'a. Apabila berdoa syarat ambil sembahyang ke tak perlu.
Apabila tak perlu, ambil mayat-mayat, tak perlu ambil air semaya. Setengah pendapat lah. Pendapat lemah dalam mazhab kita lah. Jangan buat. Mazhab muktamad, mayat-mayat juga sembahyang menurut syar'an dari sudut syarak. Kenapa? Sebab dia masuk kategori semaya, maka sebab tu wajib kena ada air semaya. Tapi kalau kita terparuk misalnya, tak ada air, ada jenazah. Jenazah pula wali besar mati misalnya. Allah sayangnya kalau tak semaya pahala besar lah. Air semaya tak ada. Nak buat mana? Semaya lah, jangan oyak kat orang. Kalau terparuk, tapi kapung tak sudah buat alasan lah. Nama kalau orang pergi semaya-maya, apa kata ambil air semaya berlaku tu karuk lagu tu. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu 'alal wudu nurun 'ala nur. Ambil wudu di atas wudu, yakni ada air semaya dah. Ambil air semaya pula adalah cahaya di atas cahaya. Nabi kata, pada hari kiamat aku kenal umat aku sore-sore. Nabi tahu mana muka manusia belakang, kenal mana? Kena daripada kesel basuh ambil air semaya. Jadi kalau kita basuh lagu mana, apa jadi lagu mana? Jadi bersinar muka. Ni muka kita ni, kita dah ambil semaya lah ni tak nampak lah muka petok kelabu belakang buat kita berdebu belakang. Akhirat ni bersinar ni muka, tangan, kaki. Maka wuduk ni macam IC lah. Nabi nak kenal kita. Jatuh dalam neraka pun Nabi boleh nampak. Klik. Tu umat dia tu. Nabi Muhammad kenal di akhirat neraka umat dia. Ambil tu tak tukar orang sebab muka ambil semaya. Kawasan ambil semaya ni api neraka tak pakai. Umat Nabi Muhammad ni muka dia ni tak boleh makan. Tangan tak boleh makan. Kaki tak boleh makan. Sebab tu kalau kita ambil semaya, kalau ni basuh pakai ni. Sampai sini lah. Kalau muka pula sapu pakai tekuk-tekuk ni. Kalau kaki sampai ke lutut. Biar cahaya. Maka cahaya ni lah, apabila kita ambil pula wuduk, bertambah pula cahaya. Nurun ala nur. Orang mukmin ni bercahaya. Cahaya dia ni api neraka pun takut. Ada satu hadis kata api neraka royak kepada orang mukmin. Orang umat Nabi Muhammad dia kata ya mukmin juz jingzai juz fa inna nuraka tudfi'ul lahabi. Hei orang mukmin, cepat-cepat berlari. Dia duk lari atas ni neraka kat bawah. Kita duk lari kat atas. Maka neraka tepi, cepat lari. Tujuan apa? Sesungguhnya cahayamu, cahaya orang mukmin, memadai apiku. Tak boleh lawan. Api ambil air semaya ni, cahaya dia. Cahaya lain dia, api lain dia. Maka lahap tu jatuh tak. Api neraka bimbang dengan wudu. Kita ambil air semaya gitu-gitu ya. Babus sabi' fi fadilatis siwak. Bab pada menyatakan kelebihan bersiwak. Ada satu syair dalam apa dia? Dalam Mughni Muhtaj. Dalam kitab Mughni Muhtaj karangan Khatib Syarbini. Dalam bab apa dia? Bab siwak tu. Syair dia bunyi talabtu siwaka wa ma talabtu siwaka wa ma uridtu mama aradtu araka walakin aradtu araka. Ai siwaka dua kali ulang, araka dua kali. Talabtu siwaka, aku minta dengan kamu kayu siwakmu. Siwaka yang pertama maknanya kayu siwak. Wa ma talabtu siwaka, aku tak minta dengan orang lain. Siwaka yang kedua maknanya orang lain.
Kata siwaka yang pertama, kayu siwak. Yang kedua, talabtu siwaka. Wa ma talabtu siwaka. Aku minta dengan kayu siwak. Aku tak aja minta dengan orang lain kayu siwak. Wa ma aradtu araka. Aku bukan nak kayu arakmu. Arak, kayu arak kan dia? Kayu arak lah. Kita nak guna tu kayu arak. Aku bukan nak kayu arakmu benarnya. Walakin aradtu araka. Aku nak tengokmu ya sebenarnya. Araka. Nah, araka yang kedua maksud lihat, araka yang pertama kayu arak. Nah. Tu siwaka. Siwak ni dalam mazhab kita ada 6 martabat. Hak paling afdal kayu siwak yang kering. Macam kita duk guna. Dibasuh ke dengan air liu ataupun air biasa, lepas tu kita gosok. Hak tu paling afdal. Ada kayu mawar, ada macam-macam lah. Hak paling tinggi martabat hak kita duk guna sekala. Kayu siwak. Jangan hak muda dah. Hak tua dah, hak kering dah. Hak tu afdal sekali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atani bi siwakin khairum min 70 raka'atan bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan kita bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat dengan tidak bersiwak. Jadi siwak 2 rakaat kali dengan 70 bersamaan dengan 140 rakaat kita semaya. Kita semaya 2 rakaat ya. Supaya kita semaya 140 rakaat. Oh, besar kelebihan besar. Bukan kata sama, khairun, lebih baik. Berarti pahala dia bukan 140, lebih daripada 140 rakaat. Mudahnya ibadat, pahala banyak. Dah tu nak wi. Apa kaitan dengan ilmunya? Ada orang ni ibadat sikit, pahala banyak. Dia ni maudhu'. Dah tu nak wi nak kata kuan tu. Ikut dia lah nak winya. Sebab itulah bersiwak sekalipun dengan lengan, baju lengan. Dengan baju kita ikutlah. Boleh berlaku. Dengan tangan tak sah. Ambil tangan guru kita. Tangan kita memang bukan siwak langsung lah. Tangan kita bukan siwak sebab dia berhubung dengan kita. Tangan guru kita ambil. Sah tak? Tengok. Benda tak berhubung dengan kita. Kalau tangan guru kita tu jenis kasar, khasak molek, sah. Ambil, berok. Siwak dengan tangan guru kita. Kalau tangan dia licin, pok kita tangan licin belakang malah korong ke. Licin. Maka tidak sah. Tu siwak. Ada berapa hukum, ada 6 hukum. Fikir dirilah. Ada jadi wajib, sunat, makruhat. Ulama minat bahas lagu tu. Nabi kata tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Bersiwaklah, Tuhan Nabi suruh. Sesungguhnya bersiwak itu pertama membersihkan mulut. Menyebabkan mulutmu bersih, menyebabkan orang suka kecek kamu. Menyebabkan mulutmu sihat. Dan menyebabkan Tuhan redha. Ni mahal ya. Siwak ya. Kadang-kadang amalan tu nampak mudah, tetapi Tuhan suka. Kadang-kadang kita tengok dosa tu mudah ya, tapi menyebabkan Tuhan benci. Tak perlu buat dosa besar-besar. Dosa kecil pun kena hak Tuhan benci. Jangan gitu. Jadi dosa tidak menunjukkan kecil besar, tapi diredha Tuhan. Buat gini pun Tuhan suka. Mudahnya. Ada. Hak tu kita kata Tuhan bukan nak suruh nak perambah kita sangat, nak paksa kita ke apa dia. Tuhan hanya nak suruh kita dengar kata sahaja. Bukan kata nak suruh kita buat ibadat berat-berat. Ikut kita nak jadi kapur. Hak penting dengar kata. Hidup dengan cara kita. Lagi hak penting dengar kata. Mu buat benda sikit, aku suka. Ya Allah. Tak perlu buat benda besar-besar.
Tapi kita hak sikit ni tak lewat. Orang ngaji, orang gapo molek kena ada siwak. Kena ada siwak dari poket. Moleknya lagu tu. Biasanya tak tahulah, anak tengok tak semestinya betul. Kalau kita duduk pondok biasa-biasa tidak ada cara lah mana bak siwak ni. Kalau pondok-pondok tradisional tak ada cara lah mana. Kok biasa sungguh bak siwak ni tak beli lah kita nampak. Dan orang ngaji di sebelah Yamen. Yamen sudah lalu tak ada siwak kak. Geger dia siwak. Penting nak siwak dia. Macam tak jadi siwak semaya kalau tak siwak. Popok dia. Tu siwak. Siwak ni. Satu kali Sayyidina Fatimah bersiwak. Sayyidina Ali masuk. Dia nak maya kali nak siwak. Maka Sayyidina Ali masuk. Katanya Ali kepada kayu siwak, "Hei siwak, kalau mu seorang manusia, nescaya palamu lama dah aku pancur palamu. Kerana mulutmu temu dengan mulut bini aku. Kalau mu manusia, lama dah aku kerak tekukmu." Tu Sayyidina Ali. Jaganya bini dia. Cemburunya. Orang jatuh kalau cemburu baru dia akan cara kok bini dia. Katanya Sayyidina Ali, kalau mu ni manusia, aku ajak gocoh. Dia memang aku akan kerak palamu. Berani mu sentuh dengan bibir bini aku deh. Katanya Sayyidina Ali. Ada syairnya dia orang tak ingat ada kok bahasa Arab. Sunat laki-laki dan perempuan bersiwak. Dan bersiwak ni pada semua keadaan, bukan untuk sembahyang saja. Sembahyang mazhab kita kata hukum dia sunat muakkad. Duduk biasa, tak sembahyang tak apa, sunat sahaja. Bukan sunat saja-saja, sunat biasa. Manakala tak bangun tidur, tak nak sembahyang, tak nak berwudu, tak nak baca kitab, hak tu sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Qala sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunanil mursalin al-haya'u wal hilmu wal hijamatu was-siwaku wa ta'atturu wa kasratul azwaji. Ni perkara merupakan sunnah Nabi, yakni cara hidup para nabi-nabi Allah, bukan wali nabi. Nabi ni tinggi lagi. Lebih tinggi daripada wali. Kita minat ke wali setara mana, tak boleh lawan nabi-nabi. Martabat nabi ni martabat maksum dia panggil. Tak ada manusia boleh masuk martabat ni. Mu mengajilah setara mana, mu tak akan dapat martabat maksum. Mustahil buat maksiat. Nabi, wali-wali mahfuz, dipelihara daripada maksiat. Tapi tak mustahil dia buat maksiat, cuma dipelihara. Maka nabi-nabi ni kat tangan jetak tak ingat apa. Wali besar setara mana, hak ni nabi. Tak boleh. Kena senyap nabi. Dapat wahyu daripada Tuhan. Cara hidup nabi ni ada nabi kata. Ni cara hidup para nabi-nabi. Berarti cara hidup orang yang hebat, cara hidup orang yang Tuhan sayang. Nak tiru, kena tiru lah. Pertama, malu daripada buat maksiat. Malu daripada buat benda yang menjatuhkan maruah. Itu maksud malu. Bukan malu mengaji, bukan malu bertobat. Malu menangis. Malu menangis kerana Tuhan. Malu gapo lah jerit nak jerit. Jangan buat rasa segar, jangan buat rasa gapo dia. Untuk tu tak perlu malu. Apa kawan duduk betab jerit. Biar dia kata manja lah gay. Malu gapo dia benda lagu tu. Malu buat benda karut, betul. Tu maksud malu. Kedua, hilim, lemah lembut.
Bukan jadi lembut pula. Lembut tu bukan lain. Lemah lembut. Bukan lembut lemah. Lemah lembut. Kecek orang-orang lemah lembut. Bahasa yang digunakan manis. Kecek lemah lembut. Kecek slow, jangan kecek derah. Maknanya perangai. Cara menggunakan bahasa yang indah. Tu lemah lembut dipanggil. Cara kita mengolah penggunaan perkataan kita tu lemah lembut. Perangai lemah lembut ni sama ada perkataan ataupun perangai kita. Bahasa yang digunakan kecek orang dengar Allah lemah lembutnya lah. Tak dok sakit hati langsung. Sedap ya perkataan awak ni kecek. Ada orang kecek berubah. Kerah demo kecek. Jadi nabi-nabi dulu sangat lemah lembut. Kecek ya Allah Rabbi sukanya. Kalau kita kata ada sayang hamba tu Allah kecek lemah lembutnya lah. Nabi lemah lembut lagi. Jangan dok kata sayang kita bisa pada nabi. Jangan kata muni masya-Allah perangamu. Tak telitah nabi bisa. Jangan. Nak telitah nabi lebih bisa lagi warna-warna tu. Nabi Allah kalau nabi tengok hamba tengok nabi ubah berleping. Setara nabi tu. Supaya kita tengok orang semak juga. Semak kakak ni. Jangan tak telitah nabi kita lebih semak. Namun pakai doa nampak ni. Nabi kita tinggal. Kita tengok orang itu semak. Dalam kitab kata semak ni bagi pada 50% separuh ke Nabi Muhammad. Comel ni Nabi Muhammad separuh. 25% Nabi Yusuf. 25% lagi manusia pakak. Manusia menata jin pakak 25% tu. Kalau kita tengok orang Allah, masya-Allah orang ni. Teringat Nabi kita comel lagi. Sebab 50%. Ni kita dia tengok terlupa. Tengok orang jauh, Nabi kita jauh lagi. Kena ingat lagu tu. Nama kan duduk koya, duduk nampak terlupa. Ni bisa sekali. Jangan. Kita tengok orang yang lain, kita tengok orang gapo dia, jauh ke gapo dia. Nabi tak lawan. Biar litah macam. Gapo dia lagi? Berbekal. Sunat kita berbekal. Orang Arab ni tradisi dia berbekal. Dia tak ada nguruk ni, pok kita ni ada nguruk. Orang Arab tak boleh jamu tubuh. Aib. Benda yang memalukan. Gagal dalam kain dulu. Lagi-lagilah dia tak boleh. Aib buat dia. Orang jantan dia kerah sikitlah, kita nampak macam kerah lah. Kita kalau orang Melayu bertajamuh. Nguruk. Jadi orang Arab tak boleh setuh tubuh itu. Pas lagu mana cara dia pun sakit orang juga. Dia bekal. Bekal ni lagu mana? Waktu bik darah yang sudah mati. Darah tubuh kita ni kita makan. Kita makan 40 suap nasi. Cak puak. 2 pinggir sama dengan 40 suap nasi. Maka boleh setitik darah. Mesej jadi setitik darah. 40 titik darah. Tak. Jadi setitik air mani. Tengok. Sebab tu kita kalau tubik letih lah ni. Jen stop. Buat apa? Sebab kira lagi 40 pinggan nasi nak jadi 40 boleh setitik darah baru. 40 kali 40. Berapa? 40. Kosong 2 butir. 4 kali 4 16. 1900. 1900 ni. Entah makan 1900 suak ni, baru boleh setitik air mani. Sebab tu ada kata kalau kita nikah jangan ajar bekal sangat, jangan terlalu kerak berbekal. Kerana darah ni membentuk air mani. Ada kata darah ke dia saling mula, saling. Maka apabila darah tu kita buat daripada kita mudah lagi duk makan nasi maka darah tu ia sampai tahap dia akan mati. Bila kau mula darah mati? Apabila umur 21.
Mula ada dah darah-darah kita hok tak boleh nak pakai dah, rosak dah. Kalau umur 17 tak sudah bekal lagi, darah semua baru lagi molek lagi. Start 21 darah mula rosak dah. Maka bekal ni kita waktu ambil darah hok rosak, bukan waktu ambil darah molek tu. Darah hok tak pakai. Ya ada cara dia lah, bukan bekal koksi kok. Bukan ya ada cara dia, maka tubik. Apabila tubik dia saling pula makan. Maka darah ni lah yang menyebabkan kita sakit orang. Aduh sakit. Darah mati duduk sini. Kita perut pergi duduk sini. Tak ada sini, duduk sini pun sakit. Cara dia kita kena buat tubik dia daripada tubuh kita. Itu panggil berbekal. Maka Nabi pun berbekal. Sini, sini, sini Nabi bekal. Ada ne titik bekal nabawi dia panggil. Bekal pula kena hari bulan turun. 15 ke atas. 16, 17, 18. Sampai 30 hari bulan. Jangan time bulan naik. Kerana tabiat bulan adalah menyerap. Sedup. Sebab tu kalau bulan naik, air akan jadi pasal. Dia sedup. Jadi naik air. Pasal tak malas. Sebab bulan. Bulan ni tarik ke. Sebab tu orang mandi, malah nak ajar. Mandi nak suruh pikat orang ni mandi bawah bulan. Kena buat rumah tu telaga bawah bayangan bulan. Mandi kalau boleh cahaya bulan tu biar masuk dari telaga kalau boleh. Khasiat dia banyak. Kita mandi tu Amerika tengok kita kena. Mari daripada Amerika. Jauh nak kata tarik ke tu kuat. Pok kita mandi tak kena cahaya, tak kena gapo, mandi dalam kolam. Orang sebelah tak kena kita. Jadi tolok ke pula. Bukan tarik ke, jadi tolok ke pula. 15 kata. Bekal pula hari-hari ganjil. Berapa? Berapa? 17 deh. 17 19 21. 21. 23, 25, 27, 29. Gitulah. Dalam satu bulan ada hari dipanggil hari darah. Kalau silap maka tak sejak darah. Tak sejak darah pesel beleping. Sebab otot kita ni perlu darah nak jalan. Kering darah kat selok jeng kereng kongkeng gitu. Jadi berhati-hati. Jangan kena hari Selasa. Selasa kau. Tak ingat. Memakai wangi-wangi ni sunnah nabi-nabi. Kalau nak ikut nabi kena pakai minyak atar. Nabi apabila sebut minyak atar, nabi puji misik kasturi. Kasturi asli lah. Lo ni macam-macam, kasturi, goni, kasturi. Tapi kalau kita pakai kasturi, niat kata hok nabi puji. Tak tahulah mana, tapi kasturi. Tapi nabi sendiri nabi pakai ud gaharu. Nabi ud ni nabi pakai gaharu, sama ada minyak gaharu ataupun bakar. Ambil bara, letak kayu ud, bakar. Ataupun tak perlu bara, letak gitu, cucuh di kayu langsung, direct. Boleh berlaku. Hak penting guna minyak. Dan hak ni hak paling payah lah pergi kata. Berkahwin lebih daripada satu. Orang jantan ni nak berlaku. Mana kanda? Nak berlaku kanda dia. Tapi kalau bo tak tahan, ilmu tak cukup di dada, tak senikah lah. Bahasa tak tahan, kena tikai. Kalau tembuh lagi tak senikah dua lah. Kalau kebar, boleh. Kena tahan maki, kena tahan supuh, tidur balasah, tidur di tempat puh minyak, hambak kat demo. Kalau tak tahan waktu tak usah nikah dua lah. Nikah satu sudah lah. Berarti orang nikah ramai ni kena tahan berlaku. Jangan duk marah lah, memang tu risiko dia. Supaya orang lah nak pergi ambil madu, nak bermadu, supaya pergi ambil madu lah. Kena lawai lah lebah dia tu. Tak ada kata apabila kita nak ambil madu kata nak apa dia tu? Lebah kata nak ambil madu. Silakan. Saya akan ambil. Tak ada lagu tu.
Memang kena pakoh parah. Kena gocoh, kena gapo dia, kena sihir, kena kerak, tekuk, kena tepuh di kereta. Biar tahan gitu. Kalau boleh tahan belaka, masuk kursus, gitapo gapo dia jadi kebal gapo dia, baru boleh. Kalau bawa kena sopa sekali jerit. Koso malu kau orang. Tiap-tiap malam jerit depan orang. Kalau tak tahan muka tu, kena marah kau orang tak so. Hanya sopa depan orang nyawak gapo dia. Sebab tu risiko dia. Jangan marah dia benda lagu tu. Tu memang risiko dia. Kena terima lah. Jangan dok marah kata awak ni tak khabar apa. Itu memang dia gitu tu. Jangan marah. Sebab pahala banyak, ujian pun banyak. Tak semua wali boleh buat lagu tu. Ramanya minal muwahhidin. Daripada ashabut tauhid, ahli tauhid belaka pun kita nikah seorang. Nikah seorang ya. Ada wali nikah seorang. Orang tanya apa tak nikah ikut Nabi lah, nikah ramai. Dia kata saya tak sakiti hati orang. Nikah ramai. Nikah seorang pun serati juga. Sakit hati ni tak syarat di dua. Seorang pun menyakitkan hati juga. Ada orang kata nikah dua tak adil. Tak, nikah seorang pun tak adil juga. Sebenarnya. Cuma itulah tak tahan sabar lagi. Wali pun kena tapa juga. Wali tinggi setara mana pun kena napa kapik juga. Kalau buat tak kuat janganlah, takut kita jadi agresif. Kita jadi jahat. Asalnya molek-molek nikah dua jadi perangai kita jadi jahat, jadi backing, jadi pukul suami isteri. Tu tak payah nikah lagu tu jangan. Dulu masa nikah seorang okey. Apabila nikah dua, bini dia marah, dia pun marah bergocok. Ya Allah, jangan kena sabarlah, tahu dah ke ujian ni. Qala sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak syarah banyak sebab tak ada pengalaman lagi. Pengalaman yang menakutkan. Nightmare. Qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun wajibatun ala kulli muslimin, al-ghuslu yaumal jumu'ah, was-siwaku wa maskhut tibi. Tiga benda ni wajib atas setiap orang Islam. Pertama, mandi hari Jumaat. Mazhab kita hukum dia sunat muakkad. Bukan sunat biasa, sunat muakkad. Jadi pada hari Jumaat, kalau kita nak mandi, niat lagu ni. Saja aku mandi untuk pergi sembahyang Jumaat. Bukan mandi hari Jumaat, tak sunat mandi hari Jumaat, mandi untuk sembahyang Jumaat. Saja aku mandi untuk sembahyang Jumaat dan aku qada, sebut. Aku qada mandi hok dulu, hok mandi Jumaat hok tak buat dulu. Boleh pahala semula qada. Misalnya kita lah ni baru start mandi Jumaat, lepas tu 20 tahun lepas tak pernah mandi Jumaat. Maka kalau kita niat lagu tu boleh pahala qada mandi Jumaat. Sekali mandi lah. Saja aku mandi Jumaat dan aku qada mandi Jumaat hok dulu. Niat gitu. Mazhab kita sunat muakkad, mazhab lain ada kata wajib. Zahiri memang wajib Kalau dia perintah lagu ni jadi wajib. Berarti kalau orang pergi sembahyang Jumaat tak mandi berdosa. Lepas tu tak ada air ni. Tak boleh nak kata guano. Kalau tak ada air, tak boleh nak kata guano lah. Keduanya siwak. Siwak ni sama ada nak guna hak cara afdal ataupun nak guna cara buruh gigi lah ni. Boleh tak buruh gigi sini? Cokem buruh gigi dalik. Buruh gigi daki kau. Dulu daki. Lepas tu dia malu kali nama daki nampak kotor dah. Jadi tulis dali lah ni. Ni dali. Ambil buruh gigi Tapi nampak pelik lah kalau siwak tu nampak pelik. Jadi ada pupuk kita pakai buruh gigi pada. Cokem buruh gigi. Dia suruh nampak bersih.
Maka kaedah dia bagai plastik tak serupa dengan bagai ori. Gigi ke plastik. Ke kayu siwak tu ke ori. Benda lah ni Amerika reka beruh gigi beruh dia tu dia buat dengan kayu siwak. Pulak. Orang Amerika pula duduk siwak. Trend dia panggil, trend. Kita dok siwak. Nah. Dan memakai wangi biada berlaku. Pakai siwak, pakai wangi-wangi Nah, ingat pakai wangi ni niat nak ikut sunnah. Jangan nak ayat kata kita lebih wangi daripada orang, nak menunjuk-nunjuk ke minyak atar kita. Jangan niat gitu. Kerana Nabi kata siapa dia pakai minyak atar kerana nak tunjuk ke orang ataupun nak royak dia pakai minyak atar mahal ke, maka akhirat dia akan bau lebih busuk daripada bangkai. Tu kena pakai tu niat molek. Bagus dah pakai, tapi niat biar nak tutup bau tubuh kita ke, nak suruh orang selesa dengan kita ke, nak ikut sunnah Nabi. Niat lagu tu barulah akhirat tu jadi pahala. Orang pakai minyak atar ni biasa tempat nadi, tempat bergerak sini belakang linga ni. Belakang linga ni tempat nadi dia. Sebab tu orang kalau nak mati jamah sini, bawa belakang linga ni nadi. Dia bunyi dik dik. Kalau hospital nadi ni dia tengok je. Dia tengok doktor, dia tengok nadi kita ke mana. Dia tengok, dia pun tengok je dia. 15 saat 18 detik. Tak. Dia laju sikit daripada saat. Nadi kita ni laju sikit. 15 saat kena 18 kali. Dek 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 dek. Kalau 15 saat 10 saja. Oh, moh ni awak ni buat apa ni? Kalau 15 saat 30. Awak ni nak mati dah ni. Cepat kemari ni. Ya keadaan 15 saat 18 kali. Dik 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 jam. Jadi letak di nadi. Dia lama kekal. Kalau nak suruh kekal lama lagi, ambil kau tu. Wrestling, tahu wrestling? Wrestling ada? Adalah awak jenis nak kayak gapo tak erti. Wrestling tu ambil wrestling, comor sikit. Batu baru comor minyak atar di atas wrestling tu. Dia akan kekal lama. Antara pengeluar minyak atar dunia hak suhu minyak atar Paris. Paris lah. Menara Eiffel tu lah. Menara Eiffel tu Paris lah. Paris mana? Itali. Perancis. Jadi di antara pengeluar minyak atar dunia suhu tu Paris. Minyak atar dia kalau spray sebulan baru hilang. Lama kekal dia. Dia guna apa? Dia guna air kecing musang. Ni orang kursus buat minyak atar lah. Ya. Teori dia ambil ekstrak air kecing musang. Kerana dia yang ngaji sekolah dia lah. Dia kata air kecing musang ni kalau kecing tak cakap basuh, lekat. Gapo dia dalam air kecing musang tu menyebabkan dia jadi lekat. Maka kita pakai minyak atar nak suruh lekat lama. Maka dia ekstrak air kecing musang. Sebab tu kadang-kadang haji. Cuma lah ni apabila pokok kita pergi ngaji ilmu pokok dia, air kecing musang ni, kita tak pakai air kecing musang. Bukan pakai air kecing orang pun boleh pakai juga. Air kecing orang tu. Lepas tu lagu mana? Kita tukar dengan benda lain supaya kekal. Dia pegang lama, bau tu duduk jadi kekal lama. Tu mbak minyak atar. Kalau orang Tino, minyak atar dia jangan bau kuat, hanya menutup tubuh. Lagu mana menutup tubuh? Kita duduk jauh, kalau dia lalu tak bau. Cuma kalau kita pergi dekat, salah ko, cium bau. Bau minyak atar. Duduk pakai kat dalam ataupun macam gini. Dia tepuk dia kena jadi berangi dia kan, bau-bau. Kalau duduk gini tak bau. Kena cari hok jenis lagu tu. Ni minyak atar, aduh. Minyak atar dia panggil Playboy. Comor 3 kilo bau tu. Ni tak boleh.
menarik kepada zina. Cuma yang ngepeh lah, yang ngepeh. Cuma dia jalan. Otino pun jadi paling. Kau jatuh pun paling. Kalau otino pakai, kau jatuh paling. Paling berlaku. Otino pun paling, kau jatuh pun paling. Jadi benda lagu tu macam jadi muka lain lah tu. Bagus betul lah minyak atar tu bagus. Tapi kalau pakai lagu tu jadi menarik ke zina lah tu. Ada minyak atar lah ni kita cuma jadi orang naik nafsu. Jadi gelisah. Belanjur idea. Tak. Jadi seteruk. Seteruk habur pun. Belanjur. Jadi mecak. Jadi mikir kot lain. Ada juga minyak atar. Bau tu dia akan terganggu kita. Sebab wangi ni ada wangi yang jadi pening kita. Kena bau paning. Pening ambon. Tak boleh. Ada kita minum situ tu tidur tak ada berapa tidur ada tu jadi pening, ada jadi suka, ada jadi lapar. Makan bau ni jadi lapar. Apa jadi lapar? Saat ni tak lapar. Jadi kan bau tu. Jadi orang buat kajian mengenai bau tu, ada tu untuk tarik orang, tu buat gapo. Buat tarik jing, buat narik peti, buat narik gapo dia. Kalau yang tak nak panggil hatu ni kena minyak atar ni, baru yang mari. Dia tak minat minyak atar ni. Kalau hatu ni kena panggil minyak atar ni. Colok ni kena mengaji belakang, bab colok, bab gapo dia. Tak semua panggil. Mengok minyak atar ni. Wah, hatu kata. Minyak atar go mahal lah sikitnya. Tu bab minyak atar. Jadi ada ulama kata haram hukumnya guna minyak atar yang menyebabkan jadi lagu tu. Jadi kita lalu jadi orang jadi naik nafsu. Lah ni ada. Dia tek sikit saja yang nak teh. Nak tahu jadi tak minyak atar dia. Lalu tu jadi orang tino jadi mecak. Cak. Belenyo. Jadi mikir kok muka lain. Tu jadi. Tak boleh tu. Maka minyak atar lagu tu untuk suami isteri tak apa. Tapi kalau orang luar tak boleh guna. Dosa. Kalau dia tak perasan kalau dia jual minyak atar lagu tu. Dia nak royak minyak atar dia tu berkesan lah. Maknanya jadilah. Tapi kalau lagu ni jadi berzina lah. Orang pergi lalu jadi orang. Macam tak boleh lagu tu jadi muka lain lah tu. Untuk suami isteri boleh lah. Kalau ni sesuai suami isteri. Kalau dia salafus orang dulu, dia ni ataupun inai kalau tanah harak lah. Za'faron. Wangi-wangi za'faron, ina ko gapo dia ko diguna untuk malai pengantin. Kalau bakar tu jadi naik seh Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi naik seh jadi. Jadi naik seh. Apabila naik seh lagu tu sesuai. Kalau minyak atas lain tak jadi naik seh lah mana. Jadi atas tepat-tepat lah. Ada orang minat bang lagu ni. Jadi kita tak boleh nak royak sebab tu. Dalam kitab fiqh kunyit, kurkum, za'faron orang jatuh tak boleh pakai. Kerana menyebabkan orang mikir. Pak kita mikir gapo? Mau pokari lagu tu. Mau tak jadi mana berehi lagu tu. Tu asal kira pak kita cuma ni tulis kitab fiqh di tanah Arab maka suasana Arab lah. Pak kita bau bunga melo, bau bunga tanjung. Mungkin lah. Tak tahulah bau bunga gapo dia. Naik seh buat kita dah. Lagu tu. Qala sallallahu alaihi wasallam tayyibu afwahakum bisiwa fa innahu tariqul Qur'an. Nabi kata harumkan mulut kamu dengan siwak. Sesungguhnya ia jalan Al-Quran. Al-Quran tu melalui mulut kan. Maka lebih-lebih lagi waktu subuh. Ni waktu subuh. Kalau orang silap sujud pak kita mampu orang tu. Memang mampulah bau la ilaha illallah. Rahimallahul mutakhallilina min ummati fi wudu wa ta'am. Allah Ta'ala merahmati, menyayangi orang yang bersungguh-sungguh membersihkan celah gigi daripada kalangan umatku ketika berwuduk dan selepas makan. Jadi sunnah yang kedua mutakhallil. Mutakhallil ni apa? Pakai kayu tu kita itu gigi. Kayu penyungkil gigi tu dah. Tu sunat juga. Sunat begitu dan sunat siwak.
Di antara dua tu afdal siwak lagi daripada. Hok molek gabung di antara dua tu. Sama ada guna plastik ke, guna kayu ke, guna gapo. Cuma jangan guna benda bisa. Dalam kitab fiqh kata benda bisa ni buluh. Jangan buluh. Lo ni kira duk buat buluh dia. Biasa buluh ke tajam. Biasa sana dia guna daun. Daun tamar. Kita kat daunnya lah. Apabila daunnya tu je lembut ke? Daunnya ke? Kita pun keraklah patah pendek ni lebih kurang. Tolak celah-celah gigi tu. Tu lebih selamat, lebih lembut, lebih tidak mengganggu gosi. Tu mutakhallil. Jadi dua-dua tu sunnah. Jangan kata cungkir gigi ni tak sunnah. Siwak yang ada, siwak pun sunnah, cungkir gigi pun sunnah. Wallahu a'lam. Saya ada diberi doa berbunyi bismillah. Tawakkalu ya khuddama. Hazihi asma. Ada info saya tanya, dia cakap ni tawassul. Tapi ada pula guru berpandangan kita panggil khodam asma untuk khidmat kepada kita. Jika sanak guru yang beri itu dia berniat untuk panggil khodam asma tadi, bila diijazah pada kita, apakah kita sekali terbabit dalam proses panggil khodam, sedangkan kita tak mahu berkhodam ini? Jadi kesimpulannya, apakah boleh diguna? Dan selamatkah sekiranya memang khodam asma' tu yang membantu kita? Dan pandangan syariat serta hakikat tentangnya. Syariat lah hakikat lah, no pandai. Asma' kunci ini disandar kepada almarhum Syekh Jauhari Umar Tegarrejo Pasuruan, ulama besar pada zamannya di Seberang, pengarang manaqib Jawahirul Ma'ani dan beberapa kitab-kitab lain. Cuma guru-guru penyambung ini tidak pasti apa yang mereka faham dan niat. Apakah benar selari dengan niatnya almarhum Syekh atau sebaliknya, dan apa kesan kepada kita sebagai murid yang niat tidak mahu khodam? Cukup bantuan daripada Allah. Ada tak bantuan selain daripada Allah? Ada ke tak benda boleh berlaku tanpa daripada Allah? Dulu, tengok dulu. Tak ada. Semua benda hasil daripada perbuatan Allah. Maka syirik ni tidak ada sebenarnya. Tidak ada orang lain boleh bantu kita. Sebenarnya bantuan itu adalah bantuan Allah. Maka ambo sebut dah dulu-dulu masalah panggil khodam. Maknanya panggil jin lah, minta tolong dengan jin. Maka kaedah dia sebagaimana dalam fatwa Darul Ifta Mesir, Sidi Ali Jumaah sendiri, kota baru anak dengan Syekh Ustaz Abdul Somad sendiri. Dia kata apa hukum minta tolong dengan jin? Hukum dia sama dengan minta tolong sesama manusia. Minta tolong dengan jin dengan minta tolong dengan manusia sama. Kalau kita suruh minta tolong benda baik, dengan jin pun boleh, dengan manusia pun boleh. Minta tolong buat benda jahat, dengan manusia tak boleh, dengan jin pun tak boleh. Lepas tu, bereslah nak panggil khodam. Demo tak si guna pun tak apa, nak guna pun tak apa. Jadi jangan guna kepada benda jahat. Pisah. Nak guna benda molek boleh pahala, guna benda jahat dosa. Kita minta tolong saing kita buat benda jahat dosa. Saing kita minta tolong saing kita buat benda baik boleh pahala. Begitu juga jin. Kita sebut dah dalil Nabi Sulaiman, pekerja dia semua jin, syaitan. Dalam Quran sebut syaitan. Bukan kata jin syaitan. Kita kalau pakai syaitan tak ada apa. Bukan pakai jin ni, pakai syaitan ni. Jadi secara hakikatnya pertolongan itu daripada Allah. Nabi Muhammad ketika perang Badar, turun malaikat 5,000 malaikati musawwimin. 55,000 malaikat mari tolong.
Adakah Nabi Muhammad kata, "Hei kelik, aku nak minta tolong dengan Tuhan." Ada Nabi Muhammad buat lagu tu tak? Adakah apabila Nabi Muhammad ditolong oleh malaikat, ia tak ditolong oleh Allah kah? Jangan pisah ke di antara Tuhan dengan makhluk dia. Masalah salahnya kalau mu guna buat benda jahat. Hak tu salahmu betul. Tapi pertolongan itu mari daripada Allah Taala juga. Hamba bukan suruh orang ajar berkhadam tak. Muka tanya hukum akal, kita jawab cara hukum akal. Demo tak minat terpulang. Demo nak minta tolong dengan Allah Taala saja. Mari ngaji jalan kaki, tak usah naik kereta lah. Muka nak minta tolong dengan Allah. Benda lain kita minta tolong belaka. Bersapa kat jin kita berhenti. Sebab apa? Oh, sebab tauhid. Lepas tu hak tu dipanggil salah pengajian ilmu tauhid. Kalau betul awak nak amal tauhid belaka, tinggalkan selain pada Allah. Sebab apa awak makan nasi, sebab apa awak pakai tu tak boleh, tak boleh pula. Sebab apa kalau betul. Jangan nak poyo tau. Koya bertauhid. Sedekah masih duduk dalam syirik lagi. Sebab tu syekh-syekh, tok guru tua dulu, kadang-kadang kita tengok, apa orang ni main benda lagu ni. Ahli tauhid lah. Puak kita ni ahli syirik. Sekalipun dok koyak, tauhid. Mentauhid ke Allah. Syirik lagi. Puak dia nampak supaya syirik tapi dia tauhid. Faham dah tu? Jangan dok poyo sangat nak bertauhid. Kalau nak bertauhid, tauhid semualah. Tak pula. Bapa dia mau pergi kerja. Tak boleh, tak ada. Umi tak tolong dengan pitih kerja juga. Kata. Waktu kata kena mengaji. Saya dengan Ustaz Wahabi, moleklah ngaji tauhid dengan Wahabi, ngaji syirik sebenarnya. Bukan ngaji tauhid. Sekalipun apa dia senyap ya, baca Quran, baca hadis. Bukan ajar tauhid, ajar syirik. Nampak lagi makhluk boleh beri kesan. Ajar gapo lagu ni? Tok guru kita aja tak ada benda boleh beri kesan. Dia ada lagi. Tak boleh ni kesan. Siapa dia ajar? Ni ajar syirik, bukan ajar tauhid. Nampak supaya mengajar tauhid. Wahabi mengajar lagu tu. Sebab tu hamba kalau buat lagu ni enggak, kalau orang jenis mengaji dengan Wahabi, ngaji syirik, tak usah pakai, jadi syirik semua. Betul je maka jadi syirik. Tapi kalau orang ngaji tauhid, lohgi dia mau nak buat guano, dia ahli tauhid. Dia reti cara bahasa dia. Betul kau mazhab Syafi'i ada pandangan kedua tentang menghadap kiblat ketika solat, iaitu dimaafkan menyerung sekira-kira 45 darjah. Sudah. Ni sterik 180. Bagi 2 90. 45 suku gini. Berarti kalau kiblat kau ni, kalau kita nyenggi 45 tu lepas. Nak kata 45 hamba tak berani nak royak, tapi menyerung. Dalam kitab fiqh panggil tayammunan au tayassura. Menganeh ataupun mengiri. Dia tak sebut 45 ni. 45 nampak banyak apa-apa. Kiblat gini kita bahas 45. 45 sini. Pah mereka dah. Kalau sini jauh, pah mereka dah. Bukan kiblat dah tu. Tapi kalau sikit, mungkin kena juga bucu-bucu. Mungkin gitu. Hamba tak berani nak ayat sampai 45 tu. Tapi dalam kitab kata kanan ngiri, tu ada. Siapa 45 hamba tak berani nak ayat 45 ni banyak weh. 45 darjah. Saya nak tanya berpindah ke dak najis hukmi mughallazah. Hukmi mughallazah. Tempat lain. Walaupun kita sudah basuh cuci air najis tu, tapi masih belum sertu lagi. Berapa kali dah orang tanya soalan ni. Berpindah tok najis tu ke tempat lain, contoh suih lapu, paik lain-lain. Dalam keadaan tangan basuh lembab, sebab pagi tadi saya keluar jogging, pecik air najis. Anjing di seluar, air kecil anjing kali di seluar saya.
Masa saya pulang ke rumah, saya terlupa dah pergi tempat percikan tu dengan tangan. Lepas tu saya basuh macam biasa je tanpa sertu. Gini, najis hukmi mughallazah. Najis hukmi mughallazah ni kita basuh dah najis mughallazah cuma tak sertu nah. Cuma tak bubuh dengan seluk. Maka najis tu bersih. Ya, sudah bersih tapi hukum masih ada. Ain sudah bersih, hukum ain ni tak ada dah. Najis ain ni tak ada dah. Tinggal lagi najis hukmi. Nak angkat hukmi dia kena ambil air seluk. Kalau tak buah air seluk, hukmi tetap ada. Apa maksud najis hukmi? Seluar saat ni tak boleh buat sembahyang. Sekalipun sudah basuh bersih, tak boleh buat sembahyang sebab hukum dia masih ada lagi. Manakala dia sendiri tak berpindah dah. Kita jamuh pulak, kita gistuh, dia tak. Hukmi tak berpindah dah. Hukmi basuh tidak berpindah. Ingat, hukmi basuh. Ada hukmi tak basuh ada. Contohnya, kain kena kecing. Kain kecing anak kita. Kita pun sakut kain ni, tak ingat. Tiba-tiba 2-3 hari, hilang dah bangun, kita pakar. Pakar kita pun duk jamuh-jamuh. Tak basuh langsung ni. Jamuh. Ni pindah. Najis hukmi tidak basuh berpindah. Najis hukmi sudah basuh dah tidak berpindah. Boleh ustaz bagi amalan untuk ringankan sakit kepala. Terik atas belakang tekuk. Terima kasih ustaz. Pergi jumpa Tok Bomo lah menguruk awewe. Kena pergi nguruk lagi lah, tarik-tarik orang mana macam-macam lah amalan. Baca la yusadda'una anha wa la yumzifun. Arak dalam syurga ni tidak memeningkan kepala dan tidak menyebabkan luga-luga. Tengok nyamuk baca. Cuma molek pergi menguruk lah, pergilah camuh-camuh mana nak tunjuk apa payah pula. Jadi tempat menguruk pula sini. Saya nak tanya, kalau saya nak buat tahnik dengan ustaz, macam mana nak buat appointment ni? Mana yang nak royak Allah. Gi nak ada ke nombor di boleh berhubung dengan nombor tu ke nombor PA ke gapo dia. Jadi kita buka untuk tahnik ni Ahad malam Isnin. Esok Ahad malam Isnin lepas Isya lepas Maulid boleh tahnik. Lepas tu pagi Jumaat lepas kuliah tu Maulid mari dengar kuliah lah. Dengarlah anak-anak mokpok mari dengar kuliah dulu. Lepas pada tu tahnik. Pada pukul 10.30 gitu boleh tahnik. Pagi Jumaat dengan malam Isnin. Tu sahaja waktu dia. Selain waktu tu tidak dibenarkan sama sekali. Kalau mari tak boleh jumpa hamba, jangan duk ngepek, jangan duk marah. Sebab selain pada waktu tu hamba pergi ke langit. Jadi tak boleh nak jumpa sebab jauh duk ke langit. Maka nak turun payah juga ke langit ni. Jadi masa tu saja dah. Minta tolonglah saya merayu jangan pergi mari masa lain. Takut tak jumpa mula petoklah mukanya. Tak ada alasan saya mari jauh, saya mari daripada langit juga ustaz. Apa tak jumpa saat ni atas tengok. Patutnya jumpa dah boleh tahan ni atas. Saya nak tanya kalau nak masuk pondok ustaz kena umur berapa? Umur 13 tahun boleh dah masuk lepas sekolah rendah. Siapa umur 20 lebih, 24 boleh lah. Tua-tua sangat tak boleh dah. Nak mati dah. Tak boleh. Nak agak tua pada ustaz penat lah. Saya selalu follow pengajian ustaz di YouTube. Saya nak minta satu permintaan, boleh ke ustaz bagi saya nasihat. Saya orang muda yang tak kuat. Maaf andai saya kurang adab dengan ustaz. Syukran jazilah. Tak kuat ke apa dia? Makan nasi kuat tak? Minum air, tidur, berarti awak masih kuat lagi dan bernyawa, bernafas lagi. Setiap orang tak sakit bernafas apa tu orang kuat lah tu. Selalu dengar pengajian, selalu hadir dalam pengajian, saing dengan orang baik. Akhir-akhir zaman ni kita kena buat suasana untuk hidup kita. Saing dengan orang baik, duduk dengan orang baik. Kita tahu dah kita tak kuat. Bila akhir-akhir zaman ni Dajjal duk tengah buat perancangan dia Yahudi duk. Jadi kita pun kena buat perancangan untuk hidup kita saing dengan orang baik, duduk dalam kawasan baik. Dengar kuliah semacam sekurang-kurangnya kalau kita tak kuat kita rasa dinasihati. Terima tak apa dah. Sekalipun kita tak boleh nak buat apa yang dinasihati tu tak boleh nak buat.
Tapi kita terima benda tu. Okey, tak apa dah. Jangan terima pun doa ada ajang. Pertanyaan sekiranya kita operasi dalam 1 bulan ni tidak ada masjid dan orang yang tak mencukupi untuk solat Jumaat, boleh tak kita solat Zuhur ketika orang sedang solat Jumaat? Kerana kalau hendak ke daratan juga tidak ada kenderaan ke daratan dan jarak yang jauh untuk solat Jumaat. Tak payahlah maya Jumaat awal-awal tak cukup, tak ada syarat kan tu, tak cukup syarat. Ya hak dosanya cukup syarat tak pergi semaya Jumaat, hak tu dosa. Hak ni tak cukup syarat nak maya pula. Tak cukup syarat, sudah tak segi pula. Benar. Jadi maya Zuhur lah. Kalau kita operasi 10 tahun tak payah maya Jumaat, tak payah. Tuhan tak marah. Tak sengaja berbunyi menguak masa solat. Sebab terbiasa bunyi menguak. Adakah batal solatnya? Tidak batal. Tak sengaja kan? Bunyi. Atau bunyi perima. Bunyi. Batal ke tak? Tidak batal sebab tak sengaja. Kalau sengaja baru batal. Nguak tak bunyi kita pun tambah. Batal tu. Lalu nguak dia kalau dia bunyi, tak tahulah ke mana nguak bunyi tu. Gitu kali. Macam nak jadiin di kedai behak gitu. Gitu. Tu kalau sengaja batal, kalau tak sengaja tidak batal. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhlas zahibati wa ila hadratin nabi.